Kata para ulama, sebanyak mana kamu berdoa kepada ibu dan ayah kamu dengan doa itu, itulah rahsianya kedudukan kamu di sisi Allah, sama ada kamu anak yang soleh ataupun bukan anak yang soleh. Tuan-tuan dalam masjid ni, tuan-tuan nak tahu Allah panggil tuan-tuan anak soleh ataupun tidak? Tuan-tuan tak boleh berlakon dengan orang bayar duit 1000 sehari untuk ulang doa tu. Takkan boleh berlakon. Sebab orang yang dalam akaun dia ada ratusan juta, dia sendiri tak boleh nak sebut doa tu. Bukan sebab kekayaan. Doa itu akan diulang-ulang, diulang-ulang dan diulang-ulang, berkali-kali, berbelas kali, berpuluh kali. Apabila seseorang itu sememangnya dia berkhidmat dan melakukan ihsan, ketaatan, kebaikan kepada ibu dan ayahnya secara ikhlas dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala.